yang hampir percaya ghostwriter tu penulis hantu tu pasal apa? Kesalahan pertama iaitu buku ini menulis lafaz wa innaha lajahimun. Kemudian dinyatakan ia daripada surah Al-Mulk ayat 6. Orang yang baca surah Al-Mulk dia tahu bahawa ayat ini tak ada dalam surah Al-Mulk. Buku ini menulis lahum syarabun min hamimin wa azabun wasib. Kemudian dirujukkan kepada surah Al-Ghashiyah ayat 6 hingga ayat ke-7. Tak betul. Surah Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7 langsung tidak ada lafaz lahum syarabun min hamim. Ini bukan sekadar salah nombor ayat. Ini bukan tertinggal satu perkataan. Ini ayat yang berbeza sama sekali. Cakap tanpa ilmu ialah pintu kepada pendustaan terhadap agama. Dan pula selepas ini kita dengar alasan kata ni bukan saya saja tulis. Yang tulis ni ghostwriter. Yang hampir percaya ghostwriter tu penulis hantu tu pasal apa? Editor katanya editor terlepas pandang. Editor tu siapa? Hang sendiri tulis, hang sendiri jadi editor, hang nak pergi salahkan diri hang sendiri dalam bentuk yang lain. Mungkin ini kaedah strawman fallacy. Dia buat satu strawman, kemudian dia pergi salahkan strawman tu. Padahal strawman tu pun dia juga. Ini adalah satu bentuk kesalahan. Nak jadikan itu sebagai alasan? No. Ini bukanlah bentuk alasan. Ia tidak menghapuskan tanggungjawab anda. Kalau nama anda ada depan buku tu, awak pula meniaga, menjual, menggunakan nama awak sendiri, maka itu adalah buku awak. Wajah anda adalah wajah yang menjadikan jenama. Nama buku yang akan untung banyak awak sendiri. Keuntungan tu masuk ke akaun anda, akaun syarikat anda. Maka amanah itu kembali kepada anda. Dalam dunia hadis, seorang perawi bertanggungjawab terhadap apa yang diriwayatkannya. Dalam dunia penerbitan, penulis dan penerbit bertanggungjawab terhadap apa yang mereka sebarkan. Jangan jadikan pekerja ke ataupun penulis-penulis yang lain yang tidak direkodkan namanya di situ. Bahkan di dalam bahagian credit page pun tak ada pun nama ghostwriter berkenaan. Dengan hanya tujuan nak pergi menutup kesalahan dalam sistem semakan yang merepek, yang merapu dan terabuk.